Lalu Greek ni aku sama ayat dah. Ada VTT aku sebelum ni pun cerita pasal lalu Greek ni. Jalan raya dan bah dan sebagainya itu bidang kuasa pihak berkuasa pesanan pada diri aku sendiri. Kita dok tengok saja 15 orang pelajar usia bersyahid ni, kata kita ambil satu pengajaran untuk Allah tak buat satu benda tu saja sia-sia. Wak Imam jatuh down selah pun. Kematian ini sebenarnya bukannya untuk orang lain, untuk kita sendiri. Saya semua video-video ni FYP. Kaki mati dia, Allah Akbar, memang patut cemburu. Nak cari mana memang betul-betul Allah tunjuk atas muka bumi lagi. Ambil sosok pengajaran hak molek. Satu benda hak molek saja kita buat lalu. Kalau sebelum ni kita payah nak mengaji, ataupun ambil seayat ustaz-ustaz bersama dah. Kalau sebelum ni payah nak sedekah lah walaupun sepesir kau di masjid. InsyaAllah bila mula dengan baik ni ke, perjalanan kita tu kau molek. Tengok usaha kita. Itu benda duk benar duk. Belum ni kita tak kenal pun pelajar-pelajar usi ke apa semua. Allah memulia ke samping dengan Al-Quran. Jadi mu tengok mu ayah dia dah. Lah ni Quran dia ditata. Mu ya. Kalau setiap orang kita tengok tu semua sedekah Al-Fatihah kau dia. Aku nak seru pada diri aku sendiri, memulakan langkah pertama kita dengan baik. Ada dah ni, nak mula mana wah dia kata. Tak apa tak serusing. Ada duit seria ada lah ni. Ada, pergi sedekah. Jangan ngopak dah kau orang. Mulut hari ni jangan berprasangka buruk kau orang. Mulut hari ni kiri kanan kita buat baik ke jiran. Boleh lah start lalu. Segar mega lagi tu. Selagi mana hidup tak serusing lah. Yang penting start dulu. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu juga dikira sebagai husnul khatimah. Pak tua dah tubik, mati dalam keadaan syahid. Jumpa mula pula.